Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bangsa Wallaby sekalian, bersama-sama saya ialah saudara Syafiq Halim. Mesti akan ada orang tanya, kenapa Syafiq Halim popular ke? Dia hebat ke? Dia pandai di bahasa ekonomi? Saya cakap terus tuan-tuan dan puan sekalian, anda dengarkan apa yang bakal kami bincangkan berkenaan dengan isu Sapura punya bailout ini dan anda pasti akan dapat sesuatu. Kita ada berborak juga kan pasal isu bailout Sapura ni, kan? So, tadi masa kita borak-borak tadi tu, saya ada dengar yang Syafiq telah memberikan pandangan yang saya rasa memang sangat best dah pasal isu bailout Sapura ni kan. Sebelum tu nak tanya, yang isu bailout Sapura ni, apa pandangan Syafiq? Okey ke, tak okey ke, macam mana? Pada pandangan saya, dia memang tak berapa nak okey daripada segi term instrumen monetary instrumen yang digunakan oleh Anwar Ibrahim untuk dia menyerahkan 1.1 bilion ringgit kepada Sapura Energy, wang rakyat ni lah. Jadi dia ada pelbagai instrumen yang dia boleh gunakan. Yang lazim ada ni lah, selalunya yang lazimnya dia akan gunakan sukuk, dia akan gunakan bond ataupun RCLS lah. Dan selalunya itu yang akan dibuat lah, keputusan yang dibuat oleh menteri MOF itu sendiri. Tapi sebenarnya dia kena melihat daripada sudut struktur industri yang dia nak bail out tu. Yang itu yang lebih penting. Tapi apa yang dibuat hari ini adalah bila kita boleh katakan modal hangus, kan, kerajaan mengeluarkan sejumlah wang daripada MOF, daripada kementerian anak syarikat Kementerian Kewangan diperbadankan dan kemudiannya diserahkan kepada Sapura Energy untuk membayar hutang. Ini terang-terang lah disebut oleh PM sendiri, duit tu bagi untuk dia bayar hutang saja. So macam mana kita nak tahu dia akan untung di masa depan ataupun tak? Jadi instrumen yang digunakan juga adalah menimbulkan satu pertanyaan. Sebab syarikat ini disenaraikan di bawah dia, bursa telah senaraikan dia sebagai syarikat yang bermasalah. Dan PN17 kan? Ya, PN17, di bawah PN17. Dan kenapa kita menggunakan term RCLS ni? Sebab kalau kita tengok RCLS ni adalah pinjaman dalam bentuk stok. And so dia saham boleh pinjaman. And saham pinjaman, dan dalam masa yang sama berusaha saham menyenaraikan dia adalah syarikat yang bermasalah. Dan macam mana kita nak dapat profit tu, dia bukannya dia membayar balik ke kita mengikut kepada schedule yang kita tetapkan. Bila kita gunakan term RCLS ni, apa yang berlaku adalah dia akan bayar kat kita dividend over year. Itu pun kalau dia untung. Kalau dia untung lah. So macam mana kita nak dapatkan 1.1B ni balik? Kita perlu jual share ni. Maknanya dia dalam bentuk share, bukan pinjaman. So ada timbul persoalan macam mana MOF ni nak memastikan supaya Sapura Energy ni untung. Sebab MOF ni bukan adanya modul bisnes macam tu. Betul. So hanya sekadar nak buat keluar duit untuk bayar hutang saja kepada vendor. So yang ni kita nampak bahawa adalah satu modal yang hangus. Jadi ini dia daripada sudut masalah. Bila kita tengok Anwar disebut sebagai Menteri Kewangan yang terhebat di Asia. Asian Tiger. Ya, tapi kita pun kita pun tak faham kenapa dia menggunakan instrumen ini. Selalunya instrumen ini digunakan untuk syarikat-syarikat yang dia ada untung. Dia perform dan sebagainya, supaya kita boleh inject masuk dan kita akan dapat untung daripada situ. Itu pelaburan strategik kan? Ya, pelaburan strategik. dan kita MOF akan melabur ataupun GLC melabur ni untuk dapatkan untung balik. Tapi sekarang ni duit main daripada MOF, bukan main daripada PMB dan sebagainya. Betul. Duit datang directly daripada MOF. So ini yang jadi satu persoalan yang besar. Jadi apa yang kita, yang ni saya teruskan tu ya. Apa yang kita cadangkan, apa yang kita fikir, yang sepatutlah. Sepatutnya kerajaan ni, kalau kita tengok hari ni, yang kita tengok diberinya untuk minyak gas ni dibagi kepada Petros untuk buat sendiri. Betul, dekat Sarawak. Ya, betul, dekat sana. So sekarang ni Petronas dia bukan lagi mengendali di sana. So apa yang berlaku sekarang ni adalah berlakunya perbincangan di antara Petros dengan Petronas ni untuk share dia punya expertise dan sebagainya. Kalau kerajaan betul-betul nak membantu Sapura Energy ni, dia cuma perlu, dia tanpa menggunakan wang rakyat, dia boleh keluar bond. Macam mana dia buat keluar bond? Kerajaan sekarang ni Sapura Energy tersenarai di bawah PN17. Betul. Dan dia juga ada masalah hutang lebih kurang dalam 14 bilion. Kalau saya tak silap 14 bilion lebih.
Kan? So apa yang berlaku sekarang ni adalah dia tak boleh dapat dia punya loan. Betul. Kan? Mana ada orang nak bagi loan kat dia dalam keadaan dia disenaraikan sebagai senarai yang bermasalah dan sebagainya. So kalau kerajaan betul-betul nak membantu, bukan nak tunggang saja. Anwar ni cakap kita ni sebenarnya nak bantu Bumiputera. Lebih sikit tengah tu. Melayu. Bukan soal Bumiputera Melayu. Ni soalnya bodohnya Perdana Menteri ni. Jadi kalau dia betul nak bantu, dia bincang dengan Petros and suruh Petros bagi projek tu kepada Sapura. Dekat Sapura Energy. Bagi kat SCB. Bagi projek sebagai contoh lah, mungkin ada projek 10 bilion sebagai contoh di dalam tempoh masa 5 tahun. So apa yang kerajaan buat adalah kerajaan umum menyuntik dana masuk dalam SCB. So orang kan nampak bahawa SCB dapat projek yang bernilai 10 bilion dan kerajaan invest. Yes, itu pula pelaburan. Dan kerajaan ni bukan invest guna duit kerajaan. Macam mana kerajaan invest? Adalah dia mengeluarkan bond dan yang keluar duit tu adalah orang lain. Betul. Dia suruhlah PMB ke Petros sendiri ke kan. So bukan guna duit rakyat untuk nak bagi kepada SCB. So ini Anwar kena bijak lah untuk dia membuat dasar-dasar yang tertentu. Tapi apa yang dia buat sekarang ni adalah kalau kita tengok daripada segi market, dia akan jadi masalah. Sebab apa? Dah lah kerajaan bagi duit rakyat 1.1 bilion. DP umum pula dengan rasa bangganya. Kan sebenarnya duit ni kita bagi, sebenarnya kita nak bantu vendor, nak bayar hutang. Jadi kerajaan bukan suntik modal. Kerajaan awak keluar duit rakyat pergi bayar hutang. Dan seluruh dunia tahu kata SCB ni ada masalah, tak boleh bayar hutang dan kerajaan kena bayar hutang dia. Betul tak? Mana dunia nak pergi melabur dalam SCB? Betul. Siapa yang nak bagi SCB job? Ya, takkan dia, job tu satu benda yang lain lah. Dia bila dia dapat job oil and gas ni, dia perlukan duit. Sebab sekarang ni ikut laporan daripada bursa, dia punya capital dia tu tak silap saya tinggal dalam 1 billion something. So dia nak running tu, dia hutang 14 billion, aset dia hutang dia melebihi daripada aset dia, and liability dia melebihi aset. Equity dia kalau tak silap saya dah negatif mengikut pada laporan yang dikeluarkan oleh bursa lah. Sebab tu dia disenaraikan di bawah tu PN17 tu. So bila kata Anwar umum bahawa kerajaan bagi 1.1 billion dalam masa yang sama adalah untuk bayar hutang. Ni ada dia bagi satu image yang buruk lah kepada SCB. So pelabur-pelabur yang rasa pelabur-pelabur yang nampak kepada benda ni, dia pun takkan melabur. Dia akan kata apa ni dengan syarikat sakit. So ni sebenarnya nak bunuh SCB, bukan nak bantu dia. Betul. Merosakkan keadaan. Ya, merosakkan keadaan. Dan bila dia dapat projek tu, dia memerlukan duit tu dah digunakan untuk bayar hutang. Betul. Sebab oil and gas ni dia perlukan modal. Betul. Modal dia pun tak ada. So ini masalah pemikiran Anwar ni, sebenarnya keputusan yang dibuat oleh kerajaan ni tak selesai pun. Dan untuk pengetahuan Papa Berry juga, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dia sebelum ini menetapkan ada satu kes di antara SCB dengan vendor-vendor ni, syarikat-syarikat yang terlibat ni untuk reschedule balik dia punya hutang, dan dia perlu bayar 1.5 million. Ada 50 lebih syarikat terlibat. 53 syarikat melibatkan 2,300 orang vendor. And so dia perlu bayar sebelum bulan Mei kalau tak silap saya 1.5 bilion ringgit. Betul. So duit ni nak bayar hutang tu sajalah. So macam mana dengan operational cost SCB ni? Yelah, bagi duit sekadar mata-mata untuk bayar hutang, tapi untuk buat bisnes ke apa-apa ke? Tak ada. Lepas tu nak pergi ambil tahun lah. Nak minta lagi. Nak keluar lagi daripada MF. Dan macam mana kalau tak macam tu, bila bisnes tak jalan sebab duit ada bayar hutang, dan macam mana dapatkan keuntungan? Yes, betul. Macam mana bayar dividen? Yes. Tak selesai masalah pun. Tak selesai masalah. Tu saya kata, okey, lagi satu, bila dia keluarkan duit rakyat daripada MOF, dia perlu bayar balik. Betul. So kita perlukan jadual pembayaran. Kalau betul lah kerajaan kata okey, susahlah kita nak jamin ni apa semua payah. Pinjaman. Okey, nak buat pinjaman pun dia berkata susah sebab syarikat DPN 17. Okay. So kerajaan nak keluar duit bagi kat dia. Alright. So boleh ni kerajaan menerbitkan sukuk dan sebagainya untuk kita bagi duit kepada dia. Tapi itu saya kata tu, dia akan ada schedule untuk dia bayar balik kepada kita. Bukan dengan macam ni. Dengan macam ni, okey, contohlah dia kata ini pelaburan strategik, kita beli stok dengan imajinasi kita. Ini yang berlaku dalam MHB. Yang kita, saham tu kan, yang PSB jual mahal, jual baju orang beli mahal. Beli RM11, beli lebih daripada harga market dengan andaian bahawa dalam 2-3 tahun lagi dia akan pergi RM15. Macam mana dia boleh tahu akan pergi RM15? Siapa manusia di dunia, Tok Bomo pun tak boleh ramal stok. Kuat pegangan dia orang ni kan?
tak tahulah kau Anwar nak jadi Tok Bomoh. Tok Bomoh kalau pergi jumpa dia bagi tahu berapa next stock ni. Kalau macam tu semua orang boleh beli dah. Tuan Sek pun kaya-kaya dah jumpa Tok Bomoh Raja dia. Bomoh kelapa, tunjuk kelapa 2 biji je makannya. Ya, so dia dengan imaginasi dia kata kita bagi RCLS ni 1.1 bilion, kita pegang share dekat dalam Sapura Energy ni kan, insya-Allah lah Anwar jadi PM dia akan untung. Mau kalau dia rugi? Tapi perasan tak besoknya selepas Anwar umum yang kerajaan bagi RCLS ni kan, tiba-tiba pula keluar berita, saham Sapura Energy, saham SB meningkat selepas pengumuman kerajaan. Kan dah perasan ada berita tu? Memanglah meningkat, dia beli share. Tu ada. Dia beli 1.1 bilion. Dia beli, dia bukan bagi. RCLS ni pinjaman dalam bentuk saham boleh tukar. Masuk 1.1 bilion, naiklah saham tu. Betul. Dia masuk duit nak kena khabar benda tu sebenarnya sebab ada orang di luar sana kata, tengok bila kerajaan umum dia terus saham SDB naik. Padahal sebenarnya memang dah naik, dah dapat suntikan. Dah dikeluarkan, dah bagi saham tu, dan confirm dah naik. Ya. MDH beli 1.1 bilion, naiklah. Jadi persoalannya adalah di masa depan daripada segi keuntungan ni syarikat itu dan sebagainya. Kita faham mereka kata bahawa syarikat ini berjaya mengurangkan kerugian dia tahun demi tahun, daripada 8 bilion turun kepada 3 bilion, turun kepada 500 juta tahun lepas. So next ni kita belum tahu apa akan berlaku, sama ada dia akan melakukan keuntungan ataupun tak. Tapi yang paling pentingnya adalah kerajaan dia menguruskan dana awam. So dia kena memastikan dia boleh secure dana awam tu, bukan burn. Ni awak keluar duit rakyat bayar hutang, habis burn lah. So macam mana kita nak memastikan bahawa kita grab benda tu dan kita memastikan duit tu dapat balik kepada rakyat. Tapi ini persoalan bagus. Minta maaf dah potongnya. Ni persoalan sangat-sangat bagus. Memandangkan sekarang ini daripada penerangan daripada Syafiq, memang 1.1 bilion tu insya-Allah burn. Confirm lah. Dia bagi tahu bayar hutang nak beritahu nangis. Okey, memang confirm burn. Dan sekarang ini maksud MOF telah defisit 1.1 bilion duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk lain tapi digunakan untuk burn bayar hutang SB. Yes. Persoalannya, macam mana agar selepas ini, tolak tepi lah, mungkin SB takkan dah mampu lah bagi dividen sebagainya kan. Macam mana kerajaan nak fork up balik 1.1 bilion nak cover duit yang dah burn tu? Of course macam Syafiq kata tadi, duit dah bagi, so dia kena dapat bakar balik. Kalau tak, memang akan jadi defisit kat situ. So macam mana? Kalau apa akan jadi rasanya? Kalau kita tanya tadi orang dalam bidang oil and gas, dia pun pening. Dia pun tak tahu kenapa MDH ni boleh pergi bail out SCB. Dia bukan ada kepakaran. Dia tidak akan boleh membantu SCB itu pun. SCB ni perlu dibantu daripada segi model bisnes dia, model perniagaan dia. Kan tadi dia bagi tahu kat kita, cakap detail begini. Okey. So, apa yang kalau kita tengok dulu Najib suruh Petronas bail out. Sebab apa? Petronas ada kepakaran. Dia boleh bagi projek, dia boleh cari projek. So boleh pair pinjaman dengan projek yang dia dapat dan dia boleh bayar balik kepada kerajaan. Okey, dalam keadaan sekarang ni kita ada Petros, kita ada ConocoPhillips yang baru ni main di Malaysia. Yes, ConocoPhillips, yes. Kita ada Petronas. Inilah kerja Perdana Menteri. Perdana Menteri kena kalau nak bantu SCB ni adalah kena memastikan bahawa dia boleh buat keuntungan. Dia pitch the idea tu Petros, pitch the idea tu ConocoPhillips kan. So that dia orang masuk. Ya, bukan tolong pi bayar hutang. Ni masalah kalau macam ni, kalau dia kata nak bantu syarikat Bumi Putra ni, banyak syarikat Bumi Putra yang ada hutang ni tolong bayar semua. Syarikat kita ada. Lebih baik dia buat satu dasar. Anwar buat satu dasar adalah penghapusan hutang syarikat-syarikat. Betul. Lagi bagus macam tu. Tapi masalahnya penghapusan hutang PT bersasar pun tak buat. Yes. Tu masalah dia. Jadi cerita ni pusing balik pun adalah Anwar tidak faham instrumen kewangan yang sepatutnya digunakan. Sebab apa? Latar belakang Anwar adalah pengajian bahasa Melayu. So dia tak tahu. Jadi dia perlu ada penasihat lah. Yang nasihat dia apakah instrumen yang dia perlu guna. Dan RCLS ni tak ada orang gila pakar ekonomi mana pun takkan pergi guna syarikat yang duduk dalam listed PN17. Takkan ada orang yang sanggup gunakan RCLS untuk syarikat yang duduk dalam PN17. Hanya Anwar seorang yang di dunia. Sebab RCLS ni pergi baca dia boleh itu yang saya beritahu tadi tu. Jadi kena pergi tengok balik apa sebenarnya bila di bawah PN17 ni dan apa maksudnya RCLS ni. Bila kita faham dua-dua ni, kita tahu kenapa Anwar buat keputusan tu. Kena boleh? Memang tak kena. Sebab tak sepatutnya buat kepada SCB benda ni. Jadi bila kita tengok bila Anwar buat benda ni, kita akan faham bahawa Anwar ni tak faham dasar orang kata apa ataupun instrumen yang sepatutnya digunakan untuk membantu company. Itu saja masalah dia. Bermaksud boleh kita katakan
Bermaksud boleh kita katakan yang sebenarnya apa yang Najib sebut dalam debat dengan Anwar dulu, benda itu yang sepatutnya dilakukan, betul tak? Sebab dia orang duk main. Oh, Najib dulu dia kata nak bail out tanpa syarat sebagainya. Anwar bail out bagi pinjaman bersyarat, saham pinjaman bersyarat sebagainya, bla bla bla. Tapi itulah hakikatnya kan. Apa yang Najib cakap tu in a way betul lah. Sebab dia minta syarikat yang punya perkara-perkara macam Petronas ke apa-apa ke, dia orang yang venture benda tu. Dia orang masuk bagi modal sebagainya, kerajaan jamin, dan kemudian SCB dapat projek, dan dia orang boleh bayar balik semua. Yes, betul. Itu yang paling penting adalah job untuk dia. Dan satu lagi tadi kita tengok lah, mungkin dua instrumen ni kita boleh nampak dia akan melibatkan contoh macam bond. Bond ni melibatkan kerajaan dan dua entiti. Kan, kerajaan bagi jaminan kepada contohnya Khazanah Nasional. So duit ni akan daripada Khazanah Nasional pindah pergi ke SCB. Yes. So dia directly, syarikat ni terus pergi sana. So kita boleh tengoklah transaction tu. Jadi kalau sukuk pun sama, kerajaan keluarkan duit bagi directly. Tapi kalau RCLS ni dia melibatkan saham. Saham ni dia selalunya ada broker. Saham dan ni bukan menuduh, bukan tuduh tapi tanya. Ini merupakan satu benda yang rasa-rasanya budak ibu belajar saham pun dia tahu dia ni. Bukan kita tuduh, tak tuduh, tak sebut nama. Selalunya lah. Selalunya lah. Tapi itulah pelik juga sebab ini mungkin lari topik sikit lah sebelum kita tutup kan. Bukan, kita nak tanya siapa fund manager yang terlibat untuk buat RCLS ni. Itu isu dia. Siapa fund manager? Sebab macam sebelum Syafiq tanya pasal fund manager tu, kita nak beritahu juga sebab dalam kerajaan Madani ini ada dua benda berkaitan saham yang pelik. Nombor satu inilah of course. Nombor duanya berkenaan dengan tadi kita sebut tadi tu. Saham MHB yang telah dijual oleh KSP dengan harga murah, dibeli balik dengan harga mahal. Konon-konon dengan bayangan kononnya harga saham itu akan macam-macam pada masa akan datang. Sedangkan bak kata Dr. Wee Ka Siong, kerugian itu dah berlaku. Yes, betul. Siapa fund manager dia sekarang ni? Tu kisah dia kan. Tapi kita tak tuduh lah. Kita just tanya. Sebab apa? Sebab pelik. Sebab macam kata Syafiq tadi, kalau anda memahami, tak payah, anda tak perlu faham ekonomi tuan-tuan, tapi at least anda faham basic cukup. Iaitu, saya nak ringkaskan balik apa Syafiq cakap tadi. Nombor satunya, SEB ini ialah syarikat yang bermasalah. Dia dah disenaraikan sebagai PN17. PN17 ini syarikat yang memang kalau ikutkan zon dan merah lah saya cerita, dengan hutang keliping gang sebagainya. Syarikat yang zon merah ini memang susah nak dapat pelaburan baru, tak ada siapa nak bagi pinjam, dan of course job pun susah nak buat sebab diorang tak ada modal. So macam mana nak buat job kalau tak ada modal? Sebab tadi kalau kita bincang dengan sahabat-sahabat yang pakar tentang bidang ini, dia kata of course syarikat ni keluarkan modal dahulu sebab nak buat job ini bukan murah. Belanja bilion-bilion dia punya job tu. Tapi kalau tak ada duit, nak buat job macam mana? Itu nombor satu. So untuk kes macam ni tak sesuai untuk kerajaan bagi bail out secara membeli saham RCLS tadi. Saham pinjaman boleh ubah, boleh tukar, boleh tebus, sorry. Benda ini, saham ini kerajaan akan dapat balik duit tu dua cara. Satu of course dividen, which is macam kita sebutkan tadi, menangkan dia mungkin susah dapat job lepas ni, dan macam mana bagi dividen. Keduanya kena beli balik saham itu. Tapi jual balik saham tu. Tapi kalau jual balik saham itu pun menandakan syarikat itu tak perform, dan anda boleh bajet ke yang harga saham itu akan jadi meningkat ataupun at least samalah macam dengan harga sekarang ni. Memang susah lah kan. Jadi cara terbaiknya ialah of course kerajaan akan menggunakan instrumen apa yang ada yang lain. Mungkin Petronas boleh minta Petronas ataupun Petros untuk bagi projek kepada SCB dengan jaminan kerajaan. So dari projek itu SCB akan dapat bina balik dana dia, dapat bina keuntungan dia, bayar balik hutang dan sebagainya, bayar hutang kat vendor, bayar kat kerajaan, bayar kat sebagainya apa, bagi dividen balik, everybody happy, win-win situation. Betul. So bak kata Syafiq tadi agak pelik jugalah bila Datuk Seri Ibrahim selaku Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997 yang tak tahu instrumen kewangan. Yes. So Syafiq, soalan last dah. Selain daripada isu Datuk Seri Ibrahim ini merupakan seorang yang bukan lesen ekonomi, rasa-rasanya kenapa agaknya Datuk Seri Ibrahim buat keputusan yang kita rasa macam pelik lah kan? Sebab macam Syafiq memang pengalaman ekonomi lah. Saya memang bukan ekonomi, saya seorang peniaga je. Tapi saya sendiri pun nampak benda tu pelik. Of course sebagai seorang Menteri Kewangan yang ada penasihat kewangan, banyak penasihat kewangan kat atas tu, mesti dia lagi pelik. Tapi kenapa dia buat keputusan ini pada pandangan Syafiq? Sekadar untuk pandangan biasa lah. Saya rasa pegawai kerajaan pun takkan saja saya untuk buat CRLS ni. Sebab of course pegawai kerajaan kan tahu dia syarikat ni disenarai bawah PN17 dan saya tak rasa pegawai kerajaan akan saja untuk buat benda ni. Saya rasa ni adalah langkah dia sendiri.
Dan dia cuba nak menggambarkan seolah-olah macam dia nak bantu kontraktor Bumiputera, bantu vendor kan, nak bantu Melayu kononnya macam tu lah, macam-macam lah ayat-ayat yang dia cuba nak main. Sebab Anwar ni dia dah defisit kepercayaan di kalangan orang Melayu, jadi dia nak nampakkan bahawa dia ni lebih banyak bantu orang Melayu. Macam juga isu yang sekarang ni, apa saja isu Anwar akan cakap dia adalah pejuang Melayu. Jadi itu masalah URA dan sebagainya. Jadi itu yang kita nampak bahawa tindakan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ni, PMX ni, sebenarnya adalah satu tindakan yang nak dia menggunakan wang rakyat untuk imej dia. Political stand dia. Tapi apa yang dibuat ni adalah satu benda yang tak masuk akal dan tidak membantu pun untuk memastikan bahawa SCB ni dapat keluar daripada masalah dia. Ini jadi masalah, dan duit rakyat tu hangus macam tu saja. Dan bukan kata kita yang duduk sebelah tak sokong dia ni kritik dia. Orang yang duduk dengan dia, MP yang duduk dengan dia, YB Hassan. YB Hassan pun cakap ni adalah bail out. Padahal YB Hassan baru lepas kena tata tertib tu. Kena tata tertib. Jadi ini yang jadi masalah dia. Dan saya nampak adalah satu benda, Anwar ni rasa dia seorang paling bijak. Yang ni saya pernah tanyalah dengan orang-orang yang rapat dengan Anwar. Dia kata Anwar punya style bila dia buat satu decision, orang lain ibarat macam tak layak lah tegur dia. Kira dia ni lah yang paling pandainya pun. Orang kira berstem lah, setuju lah. Jadi orang kena setuju lah, termasuklah dengan benda-benda yang merapu macam dia buat ni. Jadi tugas sebagai Perdana Menteri ni adalah untuk memastikan supaya dana awam tu yang paling penting tu, dia rajin sebut dulu dana awam, dana awam. Dana awam ni dilindungi. Itu duit rakyat. Itu yang pertamanya. Kita tak boleh sesuka hati membazir duit rakyat untuk bantu syarikat yang private. Kecuali kita boleh dapat balik duit tu semula. Kita dapat keuntungan atas daripada tu. Jadi saya tengok bila dia jadi Perdana Menteri ni, dia menggunakan dana awam ni ikut suka dia. Ibarat macam akaun wang negara ni adalah akaun tu dia nama dia sebagai Ibrahim akaun. Bapak dia punya duit lah. So ikut suka dia nak buat apa pun. Jadi dia akan jadi masalah lah. Kepada dan lepas-lepas ni pun kalau kita tengok pun melibatkan banyak benda. Kalau kita tengok semuanya adalah dia tak erti nak manage. Dia tak, sebenarnya Anwar ni dia tak erti pun, sebab dulu masa Anwar jadi Menteri Kewangan dulu pada tahun 1998, dia dibantu oleh siapa? Datuk Afifuddin Omar. Datuk Afifuddin Omar ni memang orang dalam bidang kewangan dan ekonomi. Dan pembantu dia yang nombor 2 adalah Datuk Mustafa. Sekarang ni Anwar Menteri MOF. Timbalan Menteri MOF adalah Lim Hui Ying. Belajar seni lukis. Dia pun tak tahu. Anwar pergi jumpa, dia tanya, ni kita mau pilih apa? Sukuk kah? Ini bond kah? Tak tahulah apa Datuk Seri. Saya tengok ini macam cantik lah ini RCRS. Pun tak tahu je lah. Jadi dia bukan tahu apa, dia tahu lukis ya. Jadi ini yang jadi masalah dia. Jadi last sekali, masalah tak selesai, duit keluar. Jadi saya boleh bagi tahu. LCB ni takkan selesai masalah dia. Dia takkan selesai, hanya menyelesaikan sekadar setakat bayar hutang saja. Ibaratnya macam menampal luka dekat menampal plaster kat luka orang kecil manis lah. Tambah sikit tapi masalah kecil manis tak selesai. Tak selesai. Memang takkan selesai. So itulah Anwar Ibrahim. Lagi lama Anwar memerintah, lagi jahanam negara, lagi hancur duit negara. So lebih baiklah Anwar ni resign, ataupun kalau berlakunya pilihan raya dan rakyat boleh nilai sendirilah apa keputusan-keputusan yang Anwar buat selama dia jadi Perdana Menteri. Dia langsung, sebenarnya kita boleh kata dia langsung tidak tahu apa yang dia buat. Inilah Anwar Ibrahim, cakap saja tak tahu dia buat apa. Power no substance lah macam tu. Tapi itulah tuan-tuan sekalian. Sekarang ini anda dengar penjelasan dari Shafiq Halim. Ya, saya tahu. Anak papa pasti akan longkan dan orang chat. Qazaf. Cuba untuk fasik. Ini semua tak boleh pakai. Ini semua kata-kata orang memfitnah sebagainya. Konon-konon nak merendahkan kredibiliti kami untuk bicara tentang perkara ini. Tetapi satu saja. Anda tak payah tengok siapa yang bercakap. Tak ada masalah. Mungkin anda sebut Syafiq. Mungkin anda tengok muka saya kan. Papa Berry mukanya misekeli semua. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi anda tengok apa yang dicakapkan. Anda cross check lah fakta itu dengan bursa. Anda cross check fakta itu dengan DH ataupun mana-mana publication berkenaan bisnes ini. Anda tengok satu persatu. Betul atau tidak apa yang disampaikan. Itu betul. Sebab kalau betul nak gunakan ayat fatabayyanu itu, surah Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu itu kita tabayun dengan fakta-fakta, dengan punca-punca fakta yang ada. Bukan dengan fakta itu, PMO cakap macam tu lah. Itu bukan fakta bang. PMO pun insya-Allah lah kita tahu kadang-kadang
kuat juga spin dia kan. Tapi itu another story for another day lah tuan-tuan sekalian. Tapi sekarang ini secara kesimpulannya, apa yang Anwar Ibrahim buat terhadap SCB bukanlah menyelesaikan masalah, tidak membantu vendor pun sebenarnya, hanya sekadar untuk bagi duit supaya mereka ini tidak menyalak untuk minta duit dari Sapura Energy. Tetapi dalam masa yang sama juga, kemelut Sapura Energy ini tidak akan selesai. So, memang saya tak berapa gemar untuk mengakui perkara ini, tetapi sekali lagi tuan-tuan dan Datuk Seri Najib Razak terbukti betul bila dia kata Petronas kena bail out SCB ini satu dahulu. Tapi dulu kita ni lawan Najib. Saya lah lawan Najib dulu kan. Apa Najib kata, dia terpengaruh dengan Anwar. Kan, Najib ni sakau. Tapi at the end of the day, bila tengok-tengok, betul cakap Najib sebenarnya sikit-sikit. Okay, saya tambah sikit. Sila tambah. Okay, ramai orang tak sedar bahawa pemegang share paling terosak dalam SCB ni sekarang ni adalah Pemodalan Nasional Berhad. PNB 4%. Dia pegang 44%. Jadi logically-nya dekat sini, PNB pegang share dalam SCB, tapi MDH pergi masuk lagi pergi beli share untuk tujuan apa? PNB ni dah memang GLC dah. Memang bawa khazanah pun. Ya, kalau nak tambah contohlah, nak tambah pelaburan, patut PNB lah buat. Betul. Tapi ni MDH pula yang tiba-tiba tak tahu punca daripada mana, mai daripada syarikat Menteri MOF Incorporation, pergi buat keluar duit 1.1 bilion. Lepas tu yang Walana ni duk pergi bagi tahu, dia kata apa? Oh, dia sebenarnya duit ni bukan mai daripada MOH. Duit ni mai daripada PNB yang bagi. Terang-terang dalam surat agreement tu tulis. Itulah. So surat tu tulis, SCB bagi tahu dia telah pun sign satu agreement, setuju untuk menerima sejumlah wang 1.1 bilion atas term RCLS dengan MDH. Dan dia jelaskan dalam surat tu terang-terang, MDH ni adalah di bawah MOF Incorporated. Yes. So duit tu main daripada siapa? MOF lah. Main daripada mana lagi? Duit rakyat lah. Lain lah kalau dia merupakan datang dari SB ke contoh kan. Buat PMB lain cerita lah. Dan di dalam masa yang sama, Pemodalan Nasional Berhad memegang 44%. Sepatutnya bagi kepada Pemodalan Nasional Berhad tu ada logik dia akan jugalah. Dan Pemodalan Nasional Berhad ni yang akan bagi kepada orang kata SCB. Okay. Barulah secure. Kan? Barulah secure. Jadi ni pun kita tak tahu berapa share yang dibeli 1.1 bilion ni. Dan berapa unit dia, itu pun kita tak tahu. Tak apalah. Siapa yang kena jual share tu. Jadi inilah masalah Anwar, dia tak transparent. Dan duit rakyat telah dibazirkan 1,100 juta ringgit. Angka dia adalah 1,100,000,000. Kalau simpan duit dalam rumah, 1 bilik pun tak cukup nak buat. 1 bilik apa? Satu orang tamu tak lepas. Tak lepas. Itu pun anak penyokong Anwar Ibrahim jumpa Datuk Seri. Ni masalah ni. Itulah. Biasa dengar ucapan tu. Itulah. Itu kau tahu lah kan. Mesti campaign raya. Tapi masalah orang yang dia kata itu pun jadi Timbalan Menteri sekarang. Tak ada apa lah. Kan? Tapi itulah tuan-tuan sekalian, sekadar untuk pemberitahuan kepada anda, saya cerita ini bukan apa, saya nak anda tahu, kami nak anda tahu tentang apa sebenarnya berlaku. Dan kakak yang kami tengah rekodkan video ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, di depan kami ada penonton juga, ada beberapa orang yang stay daripada buka puasa perkasa tadi. Jadi kalau nampak kami macam distracted sikit kan, ada orang bercakap apa-apa ke, mereka ini sebenarnya mereka dengar juga perbincangan tadi, tetapi mereka stay juga sebab mereka nak tengok sejauh manakah kita cuba untuk menyampaikan pengetahuan ini, kebenaran ini kepada rakyat. Tetapi apa-apa pun kepada kerajaan, ya saya faham, mungkin Datuk Seri Ibrahim cuba untuk mendapatkan satu political stand. Tak apalah, itu hak anda dapatkan political stand, tetapi tolong telus. Itu sahaja. Bila anda telus, then orang akan tahu. Tetapi itulah, kalau telus atas perkara yang memang karut macam ini pun, memang jadi bahan lawak jugalah kan. Dan saya nak tengok sejauh mana PMO akan cuba untuk menafikan perkara inilah tuan-tuan sekalian. Tetapi until that time, kalau anda rasa tak mampu untuk menafikan perkara ini, jangan risau. Saya tanya satu soalan yang senang untuk anda. Mungkin anda boleh jawab soalan ini.